Harga minyak dunia kembali naik, Timur Tengah tegang. Pasaran global gelisah dan sekarang rakyat Malaysia mula rasa kesannya di pam minyak. Bagi minggu 26 Februari hingga 4 Mac 2026, RON 97 naik 5 sen kepada RM3.15 seliter. RON 95 tidak bersubsidi naik 5 sen kepada RM2.59 seliter. Diesel di Semenanjung naik kepada RM3.04 seliter. Namun RON 95 bersubsidi di bawah skim budi 95 kekal pada RM1.99 seliter. Kenaikan ini dibuat berdasarkan Automatic Pricing Mechanism (APM), sistem yang mengikut harga minyak mentah global dan kadar tukaran ringgit. Pasaran minyak global sedang tertekan. Ketegangan di Timur Tengah meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak. Setiap kali ada ancaman terhadap laluan penting seperti Selat Hormuz, pasaran akan meletakkan risk premium pada harga minyak dan ini menyebabkan harga Brent meningkat. Walaupun bekalan belum terganggu sepenuhnya, ketidakpastian sudah cukup untuk menaikkan harga kontrak hadapan. Setakat ini, kerajaan masih mengekalkan harga RON 95 bersubsidi kepada RM1.99 dan ini adalah penting kerana RON 95 digunakan oleh majoriti rakyat. Jika harga ini naik, kesannya akan terus dirasai dalam kos sara hidup dan buat masa ini subsidi masih lagi bertahan. Apabila harga minyak dunia naik, kerajaan perlu menanggung subsidi lebih besar untuk kekalkan harga rendah dan ini beri tekanan kepada kewangan negara. Jika harga minyak global terus meningkat ke paras yang lebih tinggi, kerajaan mungkin perlu menilai semula struktur subsidi. Minyak bukanlah sekadar isi kereta dan minyak adalah kos pengangkutan. Bila diesel naik, kos logistik juga naik. Bila kos logistik naik, harga barang boleh terkesan. Inflasi boleh meningkat jika trend ini berterusan. Harga minyak bukanlah bergantung pada geopolitik sahaja. Nilai ringgit juga penting. Dan jika ringgit mengukuh, kesan kenaikan minyak global boleh dikurangkan dan jika ringgit melemah, tekanan menjadi lebih besar. Malaysia masih mengawal harga RON 95 melalui subsidi tetapi kita tidak kebal daripada pasaran global. Jika konflik berlanjutan dan harga minyak melonjak ke paras yang lebih tinggi, kesan kepada ekonomi domestik akan menjadi lebih nyata dan buat masa ini kenaikan masih lagi terkawal. Namun tekanan sudah pun mula terasa. Harga minyak dunia naik, Malaysia masih bertahan dengan subsidi. Tetapi persoalan sebenar ialah sampai bila struktur ini boleh dikekalkan jika pasaran global terus bergolak.